Kisah cinta seorang pramugari dengan kapten berusia hampir 60 tahun. Sesiapa yang mendengarnya pasti akan terkejut apabila mengetahui rahsia di sebaliknya. Suara dari pembesar suara bergema garau, memecah kepekatan suasana di balai menunggu lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, mengumumkan penerbangan MH370 yang akan segera mengaum di landasan menuju ke Singapura. Adira, ketua pramugari termuda dalam kumpulan itu, baru sahaja melangkah keluar dari bilik mesyuarat yang dingin. Fail tebal berisi jadual penerbangan digenggam erat di tangannya. Matanya kelihatan letih setelah semalaman tidak tidur, namun tidak mampu menyembunyikan sinar kebanggaan seorang wanita yang menjadikan langit sebagai medan kerjanya. Adira memiliki susuk tubuh yang langsing. Wajahnya bukanlah jelitawan yang tiada tandingan, tetapi menyimpan aura misteri yang memukau. Setiap langkahnya memancarkan keyakinan, kemas dan teratur, seolah-olah seorang penari balet yang sedang memperolehi tarian solonya di tengah-tengah lapangan terbang yang luas. Hampir 3 tahun menyarungkan seragam, Adira tidak pernah menerima sebaran aduan, apatah lagi membiarkan dirinya terjerat dalam gosip cinta dengan juruterbang, sesuatu yang sudah menjadi asam garam dalam industri ini. Namun hari ini, satu badai aneh mula bergelora di dalam hatinya. Ini kerana juruterbang yang akan mengemudi penerbangan takdir ini ialah Encik Kasim, seorang legenda hidup yang sering menjadi buah mulut pramugari. Kata mereka, jika Encik Kasim 20 tahun lebih muda, pasti seluruh kru penerbangan akan tunduk di kakinya. Pada usia 58 tahun, Encik Kasim adalah salah seorang kapten paling berpengalaman. Tubuhnya tinggi lampai, rambutnya sudah memutih seperti lada sulah, tetapi matanya bersinar terang dan suaranya yang garau dan tenang seakan memiliki daya pukau yang mematikan. Adira belum pernah terbang bersamanya, hanya mengenalinya sebagai sebuah tubuh disiplin, seorang lelaki yang tegas tanpa belas kasihan dalam pekerjaan tetapi sangat sopan dan adil kepada semua. Dia melangkah masuk ke kokpit pembantu, mengukir senyuman profesional yang telah dilatih ribuan kali. Namun, saat matanya bertemu dengan pandangan Encik Kasim, jantungnya seakan terhenti, berdegup kencang seketika. Selamat pagi, Kapten. Saya Adira, ketua pramugari untuk penerbangan MH370 hari ini. Ya, selamat pagi. Saya dah dengar tentang awak. Kerja yang bagus. Buat macam biasa, tak perlu terlalu tertekan. Encik Kasim tersenyum, senyuman yang cukup untuk merapatkan jurang antara mereka. Suaranya yang garau kedengaran mesra, menenangkan jiwa Adira. Entah kenapa, sejak detik itu, dia merasakan ada sesuatu yang sangat dekat dan menghantui tentang lelaki ini. Perasaan selamat yang aneh, bukan cinta pandang pertama yang kebudak-budakan, tetapi seolah-olah mata yang syarat pengalaman itu mampu menembusi segala kepenatan dan parut luka yang cuba disembunyikannya. Sepanjang penerbangan, Adira menjalankan tugasnya dengan sempurna, tetapi fikirannya dirasuk oleh bayangan Encik Kasim. Lelaki dengan wajah setenang tasik, tangan yang kemas di tuil kawalan, dan mata yang dalam seakan menyimpan lautan kisah yang tidak pernah diceritakan. Apabila pesawat mendarat di Singapura di kala senja, Adira berdiri di pintu, mengucapkan selamat jalan kepada penumpang terakhir. Encik Kasim berjalan melintasinya, tiba-tiba berhenti dan berbisik, cukup untuk didengari olehnya seorang, terima kasih. Hari ini penerbangan pertama yang saya rasa begitu selesa. Selepas hampir 30 tahun menjadi juruterbang. Adira tergamam, memandang susuk tubuh lelaki itu yang hilang di sebalik pintu. Dia berdiri kaku beberapa saat, tangannya tanpa sedar menggenggam dada. Mungkinkah ini permulaan sebuah badai emosi yang tidak pernah dikenalinya? Setelah menyelesaikan semua urusan, seluruh kru penerbangan dibawa ke sebuah hotel berdekatan lapangan terbang Changi untuk berehat. Hotel itu mewah tetapi terasa dingin, setiap orang dengan dunia masing-masing. Begitulah rentak kehidupan kerjaya ini, terbang, pulang, makan seorang, tidur seorang, dan kadang-kadang terpaksa senyum di depan cermin untuk menipu diri bahawa semuanya baik-baik sahaja. Adira duduk termenung di hadapan tingkap. Cahaya gemerlapan Singapura di kejauhan kelihatan kabur seperti sebuah memori. Dia memegang secawan teh panas, memikirkan kata-kata Encik Kasim. Penerbangan paling selesa selepas 30 tahun.
Kenapa ucapan terima kasih yang ringkas itu begitu menghantuinya? Adakah kerana dia orang pertama yang menghargai usahanya dalam diam, atau kerana sepasang mata itu? Adira menggeleng, tertawa sinis pada dirinya sendiri. Apa yang aku fikirkan ni? Dia lebih 30 tahun lebih tua daripadaku, pernah gagal dalam perkahwinan. Mustahil. Tetapi hati, seperti seorang pemberontak, tidak pernah patuh pada logik akal. Tiba-tiba, telefonnya bergetar. Mesej daripada pembantu kru. Ada orang nak ajak awak minum teh di lobi tingkat 1. Cuba teka siapa? Adira mengerutkan dahi, meneka secara rawak, mungkin Rahman, pembantu juruterbang. Mesej balasan yang diterima hanya 2 perkataan. Salah. Kapten. Tangan Adira menggeletar. Dia segera meletakkan cawan teh, bergegas ke bilik air dan membasuh muka dengan air sejuk seolah-olah cuba memadamkan api yang mula marak di dalam hatinya. Dia tidak pasti sama ada dia berdebar, ingin tahu, atau sekadar mengikut adab, tetapi di cermin, pipinya sudah kemerah-merahan. Di tingkat 1 hotel itu terdapat sebuah kedai teh berkonsepkan klasik. Suasananya tenang, hanya diiringi alunan muzik tradisional yang merdu. Encik Kasim sudah pun duduk di situ, mengenakan pakaian biasa, wajahnya termenung memandang keluar. Duduklah. Saya tak berniat nak ganggu, cuma malam di Singapura ni terlalu indah. Rasa bersalah pula kalau duduk seorang diri, katanya, matanya masih tertumpu pada taman batu di sebalik cermin. Adira mengangguk perlahan, duduk sambil mengekalkan jarak yang tidak kelihatan. Terima kasih, Kapten. Saya pun terkejut. Panggil saya Kasim. Di luar waktu kerja, saya tak suka pangkat-pangkat tu. Suasana perlahan-lahan menjadi lebih mesra. Mereka mula berbual, bukan lagi sebagai kapten dan pramugari, tetapi sebagai 2 insan, 2 jiwa yang sudah terlalu lama kesunyian. Adira bercerita tentang ibunya, yang berkahwin lain ketika dia baru berusia 10 tahun. Tentang penerbangan malam yang terpaksa ditempuhinya dalam cuaca ribut, tetapi masih perlu tersenyum. Manakala Encik Kasim pula bercerita tentang penerbangan pertamanya, pengalaman nyaris maut, dan juga perkahwinan saya berakhir dalam senyap. Saya ada seorang anak lelaki, tapi dia tinggal dengan ibunya sejak kecil. Sekarang mungkin sebaya awak, katanya dengan nada yang perlahan. Adira diam membisu, bukan kerana malu, tetapi kerana hatinya terasa seperti direntap. Dia tidak faham kenapa kisah-kisah sedih ini membuatnya berasa lebih dekat dengan lelaki itu. Mereka berpisah apabila jam menunjukkan pukul 11 malam. Tepat sebelum pintu lift tertutup, Encik Kasim mengucapkan sesuatu yang membuat Adira terdiam. Adira, saya tak tahu apa yang akan jadi pada masa depan, tapi terima kasih kerana sudi mendengar. Dah lama sangat, tak ada sesiapa yang buat hati saya rasa setenang ini. Pintu keluli yang dingin itu tertutup rapat. Adira memandang ke ruang kosong, hatinya seolah-olah baru diketuk lembut oleh sebuah tangan yang hangat. Dan pada saat itu, dia sedar bahawa dia sedang menantikan penerbangan seterusnya. Bukan kerana destinasi, tetapi kerana seseorang. Keesokan paginya, di lapangan terbang Changi, suasananya tetap sama seperti hari-hari biasa. Adira dalam seragamnya, dengan solekan nipis, kelihatan profesional tanpa sebarang cacat celah. Tetapi hanya dia yang tahu, malam tadi dia tidak dapat tidur sehingga pagi. Dia asyik terfikir tentang pandangan Encik Kasim, tentang kata-katanya yang tersirat, lalu menyalahkan diri sendiri kerana boleh terbuai dengan perasaan sebodoh itu. Itu cuma ucapan terima kasih. Hanya rakan sekerja. Kena jaga jarak. Apabila kru penerbangan menaiki pesawat, Encik Kasim kelihatan dingin seperti biasa. Adira merasakan kekecewaan menyelubunginya, seolah-olah malam tadi hanyalah sebuah mimpi. Dia menenggelamkan diri dalam kerja, sesekali menjeling ke arah kokpit tetapi tidak sekalipun pandangannya dibalas. Dia cuba memujuk diri, sedang bekerja, kena profesional. Sehinggalah pesawat melintasi Laut Cina Selatan, langit tiba-tiba bertukar gelap dan badan pesawat bergegar kuat. Adira masuk ke kokpit untuk melaporkan keadaan. Kapten, kabin utama terkawal, tapi penumpang di kerusi 14B nampaknya panik.
Baik, terima kasih, katanya, matanya tidak lepas dari papan kawalan. Adira menunduk, berpusing untuk beredar. Tetapi sebaik sahaja tangannya menyentuh pintu, suaranya tiba-tiba kedengaran. Adira, jangan ambil hati kalau saya buat awak keliru. Apa yang berlaku malam tadi? Saya ikhlas. Dia terhenti, tidak menoleh, hanya menjawab perlahan, saya pun tak biasa dengan keikhlasan seseorang. Pintu tertutup. Di tengah-tengah gegaran di langit, ada dua hati yang sedang bergetar untuk satu sama lain. Malam itu, selepas mendarat dengan selamat di Kuala Lumpur, Adira memandu pulang ke pangsapuri kecilnya di Bangsar. Dia tinggal seorang diri. Rumahnya kemas sehingga terasa dingin, sama seperti jiwanya. Adira membuka komputer ribanya, memeriksa email dalaman dan jantungnya terus berdebar kencang. Ada satu email yang ditanda peribadi. Daripada Kapten Kasim. Tajuknya hanya sebaris, jika boleh, bolehkah awak beri saya peluang untuk bertemu sekali lagi? Dia duduk kaku. Hatinya menjerit, setuju, tetapi akalnya menghalang, jangan. Dia terlalu tua, terlalu banyak pengalaman pahit, pasti seluruh dunia akan menghakiminya. Namun, jarinya tetap menekan butang balas dan menaik beberapa perkataan ringkas, kalau abang ikhlas, saya akan jumpa. Tapi di mana, abang yang pilih? Malam Sabtu, di sebuah kafe tersembunyi di lorong kecil berdekatan Tasik Titiwangsa. Adira melangkah masuk dan melihat Encik Kasim sudah duduk di situ, termenung memandang keluar tingkap. Mereka tidak bercakap tentang kerja, tidak menyentuh tentang usia, hanya sebagai dua insan, dua jiwa yang pernah melalui badai kehidupan, cuba mencari sedikit kehangatan antara satu sama lain. Saya tahu saya jauh lebih tua daripada awak. Dari segi usia, luka lama, dan masa lalu yang berat. Tapi saya tak pernah rasa setenang ini bila bersama sesiapa. Macam bila duduk dengan awak, katanya, suaranya begitu ikhlas sehingga menyentuh hati. Saya tak takut dengan masa lalu abang. Saya cuma takut masa depan saya tak cukup berani untuk berjalan bersama. Kedua-duanya diam. Tetapi di mata mereka, sebuah janji tanpa kata-kata mula terbentuk. Sejak pertemuan itu, satu ikatan yang tidak kelihatan tetapi kuat telah wujud antara Adira dan Encik Kasim. Tidak bising, tidak dihebahkan, tetapi cukup untuk mereka berdua tahu bahawa mereka sedang memulakan sebuah pengembaraan emosi yang baru. Mereka tidak menghantar mesej, tidak menelefon setiap malam, tetapi setiap kali ada penerbangan yang tertera nama Encik Kasim, hati Adira berdebar-debar seperti gadis yang pertama kali jatuh cinta. Manakala dia, seorang yang pendiam, kini lebih kerap duduk lama di bilik rehat, hanya untuk memerhatikannya dari jauh. Suatu malam, dalam penerbangan MH115 dari Kuala Lumpur ke Singapura, mereka terbang bersama lagi. Adira sudah tahu seminggu lebih awal tetapi cuba berlagak tenang. Jauh di sudut hatinya, perasaannya bergelut. Setelah pesawat stabil, kru kabin mendapat rehat selama 30 minit. Adira masuk ke dapur kecil di belakang, tiba-tiba terdengar suara yang dikenalinya. Awak selalu penat ke bila terbang malam? Dia menoleh, bertemu dengan pandangan lembut lelaki itu. Saya dah biasa. Penat pun tak berani nak mengadu. Sebab kalau saya mengadu, siapa yang nak pujuk saya? Encik Kasim memandangnya lama, lalu berkata, kalau awak perlukan seseorang untuk mendengar, saya boleh jadi orang itu. Suasana seakan terhenti. Adira tergamam, dia dapat mendengar degupan jantungnya yang tidak keruan. Berkali-kali dia menipu diri bahawa itu hanyalah perasaan kagum, tetapi pada saat ini, dia tahu, dia sudah jatuh cinta. Dan mungkin, lelaki itu juga. Apabila tiba di Kuala Lumpur, Encik Kasim menawarkan untuk menghantar Adira pulang. Dia teragak-agak, kemudian mengangguk. Di dalam kereta, kesunyian menyelubungi tetapi terasa sangat selesa. Kereta berhenti di hadapan lorong kecil menuju ke rumah Adira. Tiba-tiba dia berkata, saya nak ajak awak keluar. Bukan ke kafe, bukan ke hotel, dan pastinya bukan apa yang awak takutkan. Saya nak jalan-jalan dengan awak di Pekan Lama, tempat yang pernah saya pergi dengan bekas isteri saya. Tapi tak pernah sekalipun rasa bahagia.
Adira menoleh, melihat kesunyian yang mendalam di mata lelaki itu. Kalau saya pergi, maknanya saya terima untuk masuk ke dalam dunia yang penuh dengan penghakiman, katanya perlahan. Awak tak perlu jawab sekarang. Tapi kalau ada sekali awak rasa tak lagi sunyi, walaupun untuk beberapa jam, telefon saya. Encik Kasim menghulurkan sekeping kertas, tertera nombor telefon peribadinya yang hanya digunakan apabila benar-benar ikhlas. Adira berdiri di situ, melihat kereta itu hilang dari pandangan. Angin malam terasa dingin, tetapi dia tidak kesejukan. Di tangannya, kertas kecil itu seakan bergetar, sama seperti hatinya ketika ini. 3 hari kemudian, Adira mempunyai jadual penerbangan berturut-turut ke Thailand dan Korea Selatan. Jadual yang padat membuatnya keletihan. Tetapi anehnya, penerbangan tidak lagi terasa membebankan. Setiap kali berdiri di hadapan cermin, dia teringat akan pandangan dan kata-kata lelaki itu, "Kalau awak perlukan seseorang untuk mendengar, saya boleh jadi orang itu." Dia masih belum menelefonnya. Kertas itu disimpan di dalam dompet seperti azimat. Dia takut, tidak berani melangkah ke hadapan, tetapi tidak juga mampu berpatah balik. Malam itu, selepas penerbangan dari Busan, Adira pulang ke rumah pada pukul 11 malam. Sebaik sahaja membuka pintu, dia terkejut. Di bawah pokok angsana di hujung lorong, ada satu susuk tubuh sedang menunggunya. Di bawah cahaya lampu jalan yang malap, orang itu bangun. Danis, bekas kekasihnya. Lelaki yang telah menghancurkan hatinya apabila curang dengan kawan baiknya sendiri 2 tahun lalu. Pengkhianatan itu telah menjerumuskannya ke dalam jurang keputusasaan. Kerana Danis jugalah, dia bersumpah tidak akan mencintai sesiapa secara membuta tuli lagi. "Adira, abang dah lama tunggu awak." Suaranya bergetar. "Tunggu untuk apa?" tanyanya dingin. "Abang salah. Sejak kehilangan awak, baru abang tahu apa rasanya kekosongan. Abang dah putus dengan dia. Abang cuma minta satu peluang." Angin malam bertiup sejuk. Di dalam kepalanya terbayang wajah Encik Kasim, pandangan matanya yang baik, dan dia sedar, lelaki di hadapannya ini tidak pernah memberikannya ketenangan. "Saya bukan lagi Adira yang 2 tahun lalu, Danis. Dan saya tak perlukan seorang lelaki hanya kerana takutkan kesunyian. Jadi, awak dah ada orang lain?" tanyanya, matanya menjadi gelap. Adira tidak menjawab. Dia berpaling dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan Danis tenggelam dalam kegelapan. Hatinya tidak terusik sedikit pun. Dia benar-benar sudah melangkah keluar dari masa lalunya. Malam itu, dia mengeluarkan kertas kecil dari dompetnya. Teragak-agak, lalu dia menekan nombor itu. Selepas 3 deringan, suara Encik Kasim kedengaran, tetap tenang dan luar biasa. "Hello." Adira tersenyum kecil, suaranya sebab, "Kalau abang masih sudi, saya nak jalan-jalan dengan abang sekali. Bukan ke kafe, bukan ke hotel, cuma jalan-jalan." Talian di sebelah sana senyap beberapa saat, kemudian dia menjawab, "Saya tengah tunggu awak di Jalan Perahu. Saya bawa 2 keping roti john dan sebotol limau ais." Adira tertawa, air matanya bergenang. "Kalau macam tu saya datang. Tapi jangan pergi mana-mana. Saya takut tersesat lagi." Tengah malam, pekan lama Kuala Lumpur sunyi sepi. Di bawah cahaya lampu kuning, bayang-bayang mereka berdua memanjang di atas jalan batu. Adira tidak lagi merasa takut. Dia hanya merasakan dirinya hidup dengan emosi yang sebenar, buat pertama kali setelah bertahun-tahun. Perkara yang paling menakutkan sekarang bukanlah cinta yang berbeza usia, tetapi ketakutan untuk kehilangannya sekali lagi. Sejak malam itu, Adira dan Encik Kasim mula bertemu dengan lebih kerap, senyap seperti sebuah lagu tanpa lirik tetapi bergema di hati kedua-duanya. Secawan kopi di lorong kecil, hidangan ringkas di sudut jalan yang sunyi. Cinta mereka tidak memerlukan kata-kata manis, hanya tindakan yang melindungi. Adira merasakan dirinya benar-benar didengari, dihormati, dan dicintai dengan sebetulnya. Tetapi kehidupan tidak pernah membiarkan keindahan bertahan lama dengan tenang. Suatu petang selepas penerbangan dari Pulau Pinang, Adira terdengar 2 rakan sekerjanya berbisik di belakangnya.
Kau tahu tak? Si Adira tu macam ada hubungan dengan Kapten Kasim. Apa? Ya Tuhan, pakcik tu dah nak pencen, lagi tua dari bapak dia. Aku dengar orang nampak dia orang jalan-jalan kat Tasik Titiwangsa. Adira terpaku, hatinya bagai diremas. Dia cuba bertenang, berjalan laju, berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Tetapi kata-kata itu bagai ribuan jarum yang menusuk harga dirinya. Malam itu, dia tidak menghantar mesej kepada Encik Kasim. Dia takut lelaki itu akan terganggu kerana terseret ke dalam hubungan yang penuh kontroversi. Tidak dapat tidur, dia menghantar mesej, "Abang menyesal tak? Sebab pilih saya." Beberapa minit kemudian, dia membalas, "Abang cuma menyesal. Sebab tak jumpa awak lebih awal." Adira menangis. Dia hanya perlukan seorang lelaki yang cukup berani untuk tidak melepaskan tangannya di tengah-tengah badai fitnah. Namun, ombak belum berhenti. 2 hari kemudian, dia dipanggil oleh Jabatan Sumber Manusia. "Adira," kata seorang pengurus kanan, "kami menerima aduan tentang hubungan awak dengan Kapten Kasim. Ini menjejaskan imej syarikat. Awak perlu pertimbangkan semula." Adira terdiam. Gosip itu kini telah menjadi isu syarikat. Dia digantung daripada terbang selama seminggu. Keluar dari bilik mesyuarat, Adira terasa seperti jatuh ke dalam lubang yang dalam. Segala usaha, segala prinsip yang dipegangnya hancur berkecai. Malam itu, Encik Kasim menelefon, tetapi dia tidak menjawab. Dia takut akan menangis, takut lelaki itu akan dikenakan tindakan disiplin kerananya kehilangan jawatan yang dibinanya selama 30 tahun. Tetapi kemudian, kedengaran pintu rumahnya diketuk. Apabila Adira membuka pintu, Encik Kasim sedang berdiri di situ. Dia menghulurkan beberapa helai kertas. Surat permohonan untuk bersara awal. Dia memandangnya dengan pandangan yang tegas. "Saya tak nak awak berdiri seorang diri menghadapi semua ni. Saya juga tak nak cinta kita jadi beban untuk awak. Tapi abang akan hilang segala-galanya." Adira teresak-esak. "Tak. Abang cuma tinggalkan kerusi. Tapi awak adalah seluruh hidup yang abang nak pertahankan." Adira menangis teresak-esak, memeluknya erat. Di luar sana, dunia masih bising. Tetapi di dalam bilik kecil ini, ada 2 insan yang telah memilih untuk saling mempertahankan, tanpa mengira apapun. Encik Kasim secara rasmi bersara. Berita itu tersebar luas. Ada yang berasa sayang, ada yang berbisik-bisik, menyalahkannya kerana bertindak bodoh. Adira pula, merasa disayangi tetapi pada masa yang sama menanggung beban hutang budi yang besar. Malam itu, dia datang ke rumah Encik Kasim buat kali pertama. Pangsa puringnya terletak di sebuah flat lama di Jalan Ampang, tidak mewah tetapi selesa. Di atas rak buku, ada sebuah bingkai gambar yang istimewa, gambar seorang pemuda yang memakai jubah graduasi. Adira tanpa sedar mengambilnya. "Itu anak lelaki saya," kata Encik Kasim, suaranya penuh kekesalan. "Namanya Danis." Adira terpaku, tangannya menggeletar. "Abang cakap apa tadi?" Dia tergagap. "Namanya Danis. Umur dia 29 tahun ni. Ibunya bawa dia pindah ke luar negara masa kecil, tapi kemudian dia balik ke Kuala Lumpur untuk berniaga," kata Encik Kasim, tidak perasan wajah Adira yang pucat lesi. Dia merenung gambar itu. Pandangan mata itu, raut wajah itu. Skim Danis, lelaki yang telah mengkhianatinya. Mustahil. Hatinya hancur berkecai. Encik Kasim terkejut melihat Adira menggeletar. "Awak kenapa?" "Bekas kekasih saya. Namanya pun Danis. Dan muka tu. Memang dia." Bilik itu diselubungi kesunyian yang mematikan. Encik Kasim terduduk di kerusi, wajahnya terkejut dengan kebenaran yang menyakitkan. Saya tak tahu. Saya langsung tak tahu awak berdua. Saya dan ibunya berpisah masa dia kecil. Hubungan kami sebagai bapa dan anak pun sangat dingin." Adira terduduk di lantai. Kenangan pahit kembali menghantuinya. Orang yang paling menyakitinya dahulu,
kini adalah anak kepada lelaki yang paling dicintainya sekarang. Satu ironi yang begitu kejam. Seminggu kemudian, Adira tidak bertemu dengannya. Dia perlukan masa. Tiba-tiba, Danis muncul. Dia mahu bertemu dengannya. Mereka bertemu di sebuah kafe. Danis masih kelihatan segak, tetapi matanya penuh dengan perhitungan. Adira, abang tahu awak bercinta dengan siapa? Berita dah tersebar luas. Tapi mungkin awak tak sangka, dia tu bapa abang. Apa yang awak nak? Tanyanya, suaranya tajam. Danis tersenyum sinis. Kisah lama kita, kalau terbongkar, awak rasa kerjaya awak akan jadi apa? Seorang pramugari yang ditipu kekasih, kemudian bercinta pula dengan bapa kepada pengkhianat tu. Awak ugut saya? Tak. Abang cuma ingatkan, kalau nak hidup tenang, tinggalkan bapa abang. Adira menggenggam tangannya. Tetapi dia tidak menangis. Dia bangun, memandang tepat ke mata Danis. Dulu saya lemah, sebab tu saya biarkan awak sakiti saya. Sekarang, saya tak takut lagi. Kalau awak nak berperang, cubalah. Saya dah pernah hilang segala-galanya, tak ada apa lagi yang saya takutkan. Adira berpaling, meninggalkan Danis terdiam. Di matanya kini terpancar kekuatan seorang wanita yang berani menghadapi masa lalu dan mempertahankan cintanya. Adira berlalu pergi, tetapi hatinya bergelora. Dia tidak pernah menyangka akan berdepan dengan masa lalu dalam keadaan yang begitu memeritkan. Malam itu, dia tidak berani menelefon Encik Kasim. Dia takut lelaki itu akan terluka. Tetapi, Encik Kasim yang menelefonnya terlebih dahulu. Adira, abang dah tahu. Suaranya tenang, tanpa sebarang tuduhan. Abang dah jumpa Danis hari ni. Dia dah ceritakan semuanya. Apa abang fikir? Adira bertanya, suaranya sebab. Abang sedih. Bukan sebab awak pernah bercinta dengan dia, tapi sebab selama ni jadi bapa, abang tak pernah betul-betul faham anak abang. Abang tahu dia benci abang, tapi tak sangka dia sanggup pilih cara paling teruk untuk sakitkan orang lain. Adira menangis. Saya tak nak abang hilang anak sebab saya. Adira, dengar sini, suaranya menjadi tegas. Danis bukan hilang sebab awak. Dia dah lama jauh dari abang, sejak dia pilih untuk hidup mementingkan diri sendiri. Tapi awak satu-satunya sebab yang buat abang rasa masih hidup. Kesunyian menyelubungi. Adira menekuk muka, menangis teresak-esak. Kali ini bukan kerana kesedihan, tetapi kerana dia tahu ada seseorang yang berdiri di pihaknya, walaupun seluruh dunia menentangnya. 2 hari kemudian, Adira menerima mesej dari nombor yang tidak dikenali. Jumpa aku sekali. Aku tak nak tengok bapa aku merana sebab perempuan macam kau. Kafe lama, pukul 9 malam. Danis. Adira memutuskan untuk pergi. Dia perlu menamatkan semuanya sekali dan untuk selamanya. Apabila dia tiba, Danis sudah duduk di situ. Kau betul-betul fikir kau layak masuk dalam keluarga aku? Tanyanya. Adira duduk, pandangannya tidak mengelak. Saya tak masuk dalam keluarga awak. Saya masuk dalam hidup seorang lelaki sebagai seorang wanita dewasa, bukan untuk meminta-minta atau merebut. Danis tersenyum sinis. Apa kau nak buat lepas ni? Kahwin. Biar satu dunia gelakan bapa aku sebab kahwin dengan perempuan sebaya anak dia. Kalau ada yang gelak, itu sebab mereka tak pernah tahu erti cinta sejati. Saya tak takut ditertawakan. Apa yang saya takut adalah kehilangan satu-satunya orang yang ikhlas dengan saya. Kau cakap macam aku tak pernah cintakan kau. Awak tak pernah cintakan saya. Awak cuma cintakan diri awak sendiri. Bila awak sakitkan saya, awak tak pandang belakang pun. Tapi dia, cukuplah saya sedih, dia dah tahu, tanpa perlu saya cakap apa-apa. Kata-kata itu bagai satu tamparan hebat. Danis terdiam. Adira bangun. Sebelum pergi, dia berkata dengan tegas, mulai sekarang, jangan masuk campur dalam hidup saya dan bapa awak lagi. Sebab saya tak akan berundur.
Malam itu, Encik Kasim menghantar mesej, "Terima kasih, sebab awak lebih berani daripada yang saya sangka. Saya tahu perkara ni tak mudah, tapi selagi awak ada, saya tak akan lepaskan tangan awak." Adira membaca mesej itu dan menangis. Dia merasa dilindungi. Dia membalas, "Saya tak akan pergi mana-mana." 3 hari kemudian, satu lagi dugaan datang. Kali ini, yang muncul ialah Ibu Danis, bekas isteri Encik Kasim, Puan Salmah. Puan Salmah adalah bekas pegawai diplomatik, hidup sederhana di sebuah banglo di Damansara Heights. Selama bertahun-tahun, dia dan Encik Kasim hampir tidak berhubung. Hari itu, Adira menerima panggilan dari nombor yang tidak dikenali. "Ini Adira K. Saya Salmah, Ibu Danis. Saya nak jumpa awak." Adira terkejut. Petang esoknya, mereka bertemu di sebuah kedai teh di Jalan Petaling. Puan Salmah berpakaian anggun, dengan gaya yang tenang. Dia tidak memandang Adira dengan pandangan menghina, tetapi ada kewaspadaan yang jelas. "Saya nak tanya terus terang, awak betul-betul serius dengan hubungan ni?" tanyanya. "Ya, Puan. Saya bersama Encik Kasim bukan kerana wang atau simpati. Saya bersama dia kerana kebaikan yang saya tak lagi temui pada orang muda." Puan Salmah diam. Seketika kemudian, dia berkata, "Saya dan Kasim dulu pernah ada perkahwinan yang semua orang kagumi. Tapi kemudian kami berpisah dalam diam. Sebab saya penat. Penat dengan seorang lelaki yang selalu memilih kerjayanya sebagai teman hidup. Saya tak salahkan dia. Cuma, bila saya tengok dia sanggup tinggalkan kerjaya 30 tahun demi seorang perempuan, saya sedar. Mungkin dia tak pernah cintakan saya macam mana dia cintakan awak sekarang." Kata-kata itu membuat Adira terdiam. "Tapi saya juga kena fikirkan Danis. Dia anak saya, dia terluka. Saya tak berniat nak hancurkan apa-apa. Tapi saya tak rasa saya patut menanggung kesilapan orang lain. Saya tak cari Danis, dan saya tak pilih Encik Kasim untuk balas dendam pada sesiapa. Saya cuma ikut kata hati saya." Puan Salmah diam lama. Akhirnya, dia bangun. "Kalau satu hari nanti awak sedar yang cinta juga perlu dihentikan pada masa yang tepat, ingatlah perbualan kita hari ini." Kemudian dia berlalu pergi, meninggalkan Adira seorang diri, tenang tetapi tidak lemah. Malam itu, Encik Kasim datang menemuinya. "Saya dan Salmah berpisah sebab jarak. Tapi saya tahu dalam hati dia selalu rasa terabai. Danis pula, dia tak pernah maafkan saya." Adira menggenggam tangannya, "Saya tak takut dengan pandangan dia. Saya cuma takut satu hari nanti, abang kembali ke jalan lama, memilih untuk diam daripada melindungi orang di sebelah abang. Abang dah tak muda untuk mulakan hidup baru," katanya, "tapi kalau abang dapat hidup 10 tahun lagi, abang nak hidup 10 tahun tu dengan awak, dengan sepenuh keikhlasan dan kebaikan." Adira menyandarkan kepalanya di bahu Encik Kasim. Dia tahu dia mencintai seorang lelaki yang pernah melakukan kesilapan, tetapi kini, dia tahu bagaimana untuk mempertahankan apa yang benar. Namun, badai yang lebih besar sedang menanti. Beberapa hari kemudian, satu hantaran tanpa nama muncul di sebuah laman peminat besar yang sering membongkar rahsia industri penerbangan, berserta gambar curi Adira dan Encik Kasim. Kapsyennya penuh sindiran, "Pramugari muda bercinta dengan Kapten U-60, bekas bapa kekasih lama. Cinta atau tukar ganti." Hantaran itu serta-merta tular, dikongsi ribuan kali. Ruang komen dipenuhi dengan cacian. Tak ada rupa, guna tipu daya. Bercinta dengan bapa bekas kekasih, jenis apa ni? Adira membaca berita itu, wajahnya pucat lesi. Segala usahanya menjaga imej kini menjadi bahan jenaka. Berita tersebar ke merata tempat. Mereka yang pernah menyukainya kini diam. Rakan sekerja hanya mampu mengeluh, "Kesian betul." Dia merasa seolah-olah seluruh dunia membelakanginya. Tetapi pada saat itu, secercah cahaya muncul. Encik Kasim segera tampil membelanya. Di akaun Facebook pribadinya yang sudah bertahun-tahun tidak digunakan, dia menulis satu status yang tegas. "Saya, Kasim bin Abdullah,
bekas kapten, mengesahkan bahawa saya dan Adira bercinta secara serius, tanpa sebarang kepentingan atau kesalahan moral. Jika ada yang perlu dipertanggungjawabkan, sebut nama saya. Tapi jika ada sesiapa yang cuba menggunakan cerita ini untuk menutup kesilapan peribadi, lebih baik berhenti sebelum diri sendiri yang terbongkar. Orang ramai mula berpecah kepada dua pihak. Satu pihak terus menyerang, tetapi pihak yang lain, mereka yang pernah mengenali Encik Kasim, mula bersuara membelanya. Cinta tak salah. Yang salah ialah mereka yang suka menjaga tepi kain orang. Dan kemudian, kejutan terbesar berlaku. Seorang wanita muda lain bersuara, meninggalkan komen di bawah hantaran bongkar itu, berserta bukti mesej, menuduh Danis pernah menipunya dan memaksanya menggugurkan kandungan. Sekarang dia guna bekas kekasih untuk burukan orang lain, ada muka lagi kena mengaku jadi mangsa. Maklumat itu tersebar luas. Nama Danis disebut di mana-mana. Pandangan orang ramai serta-merta berubah. Hantaran bongkar yang asal dipadamkan secara senyap. Malam itu, Encik Kasim datang menemuinya. Dia tidak berkata banyak, hanya memeluknya erat. Abang minta maaf, sebab tak lindungi awak lebih awal. Tapi kalau terpaksa korbankan semua sekali lagi, abang tetap akan pilih awak. Adira menangis. Air matanya bukan lagi tanda kelemahan, tetapi kelegaan. Dia sedar, hanya cinta yang cukup tulus akan membuat seseorang berani berjuang hingga ke akhirnya. Selepas semua yang berlaku, Adira dan Encik Kasim memutuskan untuk duduk berbincang secara terbuka. Petang itu, di dalam bilik kecil, Encik Kasim membancuh teh dengan tenang. "Awak penat?" tanyanya. "Tapi saya tak pernah rasa sejujur ini dengan hidup saya," jawab Adira. "Saya nak bercakap dengan ibu abang dan Danis, untuk kali terakhir." Dia mengangguk. Dia faham, Adira tidak perlukan persetujuan, dia hanya mahu semuanya jelas. Pertemuan itu diatur pada pagi Ahad, di rumah Puan Salmah. Puan Salmah duduk di tengah-tengah, di sebelahnya Danis, dengan pandangan yang masih dingin. Adira masuk, menundur hormat. "Terima kasih, Puan, kerana sudi berjumpa." Puan Salmah bersuara terlebih dahulu, "Saya nak tahu, awak dah fikirkan akibatnya? Hidup dengan lelaki yang 30 tahun lebih tua, dengan masa lalu yang pernah menyakiti awak." "Saya dah fikir," Adira mengangguk, "malah saya pernah takut sampai nak putus asa. Tapi saya sedar, yang paling menyakitkan saya bukan usia atau masa lalu, tapi bila orang tak berani pegang tangan saya di khalayak ramai. Tapi Encik Kasim, dia berani." Danis ketawa sinis, "Berani, atau bodoh? Tinggalkan kerjaya hanya untuk puaskan hati seorang gadis muda." Adira menoleh, memandang tepat ke mata Danis. "Awak pernah buat saya hilang kepercayaan pada lelaki. Tapi bapa awak yang buat saya percaya semula. Dia pilih saya dengan semua luka dan masa lalu yang kucar-kacir. Jadi, awak tak ada hak nak sindir." Bilik itu menjadi senyap. Puan Salmah meletakkan cawan tehnya, suaranya lebih lembut, "Awak betul-betul dah bersedia?" Adira menarik nafas dalam-dalam. "Saya tak pasti akan bersama Encik Kasim sampai ke akhir hayat. Tapi saya pasti satu perkara, kalau saya tak teruskan, saya akan menyesal seumur hidup." Puan Salmah tidak berkata apa-apa lagi. Pertemuan itu berakhir, tanpa pertengkaran, tanpa air mata. Tetapi bagi Adira, itu sudah cukup. Malam itu, mereka berjalan-jalan lagi. "Awak okey?" tanya Encik Kasim. "Okey. Saya rasa lega." Dia tersenyum. "Saya tak perlukan semua orang terima. Saya cuma perlukan abang tak lepaskan tangan saya. Itu dah cukup." Di bawah cahaya lampu jalan, mereka berdua terus berjalan dalam diam. Cinta yang cukup mendalam tidak memerlukan banyak kata-kata. 3 bulan kemudian, kehidupan mereka memasuki fasa baru. Tiada lagi sorok-sorok, tiada lagi berhati-hati. Mereka hidup mengikut pilihan mereka. Setiap pagi, Encik Kasim membancuh teh, menyiram pokok, kemudian menghantar Adira ke tempat kerja. Adira pula, selepas tempoh penggantungan, memutuskan untuk membuka sebuah pusat latihan kemahiran insaniah untuk pramugari muda.
Pusat itu pada mulanya hanyalah sebuah bilik sewa kecil di Ceras. Adira melakukan semuanya sendiri. Kehidupannya tidak seperti dalam mimpi, tetapi inilah kehidupan yang dipilihnya. Melihat Adira sibuk, Encik Kasim membantunya secara diam-diam. Dia menjadi pengajar, mengajar secara percuma tentang psikologi penumpang, menggunakan pengalamannya selama 30 tahun. Ada kelas yang hanya dihadiri 7 orang, tetapi mereka tetap bersemangat di hadapan. Orang ramai perlahan-lahan melupakan mereka. Danis juga hilang dari pandangan. Puan Salmah kadang-kadang menghantar mesej bertanya khabar Adira secara diam-diam. Suatu malam, Encik Kasim membawa segelas susu panas. "Abang ada satu soalan," katanya. "Kalau satu hari nanti, abang dah tak cergas, tangan menggeletar, cakap pun lambat, awak akan rimas tak?" Adira tersenyum, senyuman lembut bercampur sebab. "Saya cuma takut satu hari nanti saya tak cukup muda untuk duduk tengok abang tidur macam sekarang." "Abang nak kahwin dengan awak," katanya. "Tak perlu majlis besar-besaran, tak perlu gaun pengantin gah. Cuma satu majlis kecil, dan sekeping sijil yang mengesahkan abang suami awak." Adira terdiam. Selama ini, dia tidak pernah mengimpikan sebuah perkahwinan. Kesederhanaan dalam lamaran skim yang membuatnya menangis. "Saya setuju. Tapi dengan satu syarat." "Apa dia?" "Abang kena hidup lama, supaya setiap pagi saya masih dapat minum teh yang abang buat." Dia memeluk Adira. Cinta mereka, seperti bunga yang tumbuh di atas batu, tetap mekar dan wangi. Majlis perkahwinan mereka diadakan pada suatu petang akhir musim luruh, di sebuah taman kecil. Tiada pelamin yang gah, hanya beberapa puluh tetamu rapat. Pengantin perempuan memakai baju kurung putih, wajahnya benar-benar bahagia. Pengantin lelaki memakai sut kelabu, tangannya sedikit menggeletar ketika menyemat bunga di dada. Pada usia hampir 60 tahun, inilah kali pertama dia merasa begitu berdebar. Tokoh Kadi, seorang bekas pelajarnya, berucap dengan penuh emosi, "Saya dulu fikir juruterbang orang yang paling berani. Tapi hari ini, saya nampak Cikgu Kasim lebih berani, kerana berani menghadapi segalanya untuk mencintai seseorang dengan hati yang tulus." Tepukan gemuruh bergema. Adira melangkah ke arahnya dengan mata berkaca. Cinta yang telah melalui pelbagai ujian tidak memerlukan sebarang penjelasan. Kejutan terbesar berlaku apabila majlis hampir berakhir. Danis muncul. Dia berdiri senyap dari jauh. Encik Kasim melihat anaknya, matanya sayu, tetapi tiada kebencian. Danis melangkah ke hadapan, mengangguk kepada kedua-duanya, lalu memberikan sepucuk sampul surat kecil kepada Adira. "Awak tak perlu baca sekarang. Cuma beberapa baris terakhir daripada orang yang dah terlalu banyak buat salah." Selepas itu, Danis berpaling dan pergi. Satu tanda perpisahan. Hati Adira terasa lapang. Dia tidak lagi membenci, tidak lagi sakit hati. Masa lalu hanyalah sebuah bayangan. Malam itu, mereka duduk bersama di bawah cahaya lampu yang berkelip-kelip. "Abang tak sangka Danis datang," katanya perlahan. "Saya rasa dia pun perlukan kelegaan, macam kita dulu." "Awak takut tak?" tanyanya. "Tak. Sebab akhirnya saya tahu, perkara paling indah bukan kahwin dengan orang kaya, muda, atau sempurna. Tapi kahwin dengan orang yang berani harungi badai bersama kita." Dia tersenyum. Cinta itu tidak perlukan pengiktirafan sesiapa, kerana mereka sendirilah buktinya. Kehidupan selepas perkahwinan mereka berjalan seperti biasa, sehinggalah masa mula meninggalkan jejaknya. Pusat latihan Adira semakin maju. Tetapi pada masa yang sama, isu usia menjadi semakin ketara. Encik Kasim mula mengalami sakit bahu dan leher, serta sering keletihan. Doktor mengesahkan dia mengalami degenerasi tulang belakang servikal dan tekanan darah tidak stabil. Dia terpaksa mengurangkan aktiviti berdiri lama dan bercakap banyak. Sebulan kemudian, dia secara sukarela berhenti mengajar. Dia menulis sepucuk surat dan menampalnya di papan notis, "Cikgu berehat sementara, bukan sebab dah tak ikhlas, tapi sebab cikgu percaya, ada perkara yang perlu dialami sendiri baru faham. Jadi, teruskanlah perjalanan kamu.
Pelajar-pelajarnya menangis, Adira juga menangis. Malam itu, dia hanya memeluk Encik Kasim dari belakang, berbisik, "Saya takut satu hari nanti abang makin lemah. Saya terpaksa pilih antara kerjaya dan abang." "Kalau terpaksa pilih," katanya, "pilihlah diri awak dulu. Sebab kalau awak tak cukup kuat, macam mana nak tanggung dua kehidupan?" Adira mula mengambil lebih banyak projek, mengajar di pusat sambil menjaga suaminya, dan dia mula keletihan. Suatu malam, dia pulang dan mendapati Encik Kasim tertidur di kerusi. Dia terduduk, menangis seperti kanak-kanak. "Kalaulah abang 10 tahun lebih muda." Tiba-tiba, suaminya membuka mata. "Kalau 10 tahun lebih muda, nanti kena berebut dengan perempuan lain pula." Dia cuba bergurau. Adira ketawa dalam tangisan. "Abang jangan sakit lagi. Saya belum cukup lama hidup untuk biasakan diri tanpa abang." Keesokan paginya, Encik Kasim meninggalkan sepucuk surat, "Kalau satu hari nanti abang dah tak dapat teman awak, teruskan hidup macam awak hidup sebelum jumpa abang, kuat, bermaruah, dan sentiasa sayangi diri sendiri." Adira membacanya, hatinya sebab. Tetapi, bukannya panik, dia mengesat air mata, membuka komputer riba dan terus menulis bahan pengajaran. Bulan Disember, cuaca di Kuala Lumpur menjadi sejuk. Kesihatan Encik Kasim semakin merosot. Kehidupan Adira juga memasuki fasa paling suram. Suatu pagi, dia menerima panggilan daripada jiran. "Puan Adira, Encik Kasim pengsan di halaman, kami tengah bawa dia ke Hospital Kuala Lumpur." Telinga Adira berdesing. Dia meluru keluar dari rumah, buat pertama kali dalam hidupnya. Dia merasa begitu takut sehingga sukar bernafas. Apabila tiba, suaminya sudah dibawa ke wad kecemasan. Jururawat memberitahu dengan pantas, pesakit mengalami strok ringan, nasib baik cepat sampai. Dia terduduk di kerusi, air matanya mengalir tanpa henti. Lelaki yang pernah mengemudi ribuan penerbangan, kini terbaring kaku di sebalik pintu yang dingin. Sejam kemudian, doktor memberitahu suaminya telah melepasi tahap kritikal, tetapi perlu dipantau rapi. Adira masuk ke bilik, menggenggam tangan suaminya, suaranya sebab, "Saya belum sempat cakap dengan abang, saya dah tolak tawaran jadi pengurus. Saya tak pergi, saya pilih untuk tinggal di sini dengan abang." Walaupun matanya masih terpejam, tangan suaminya bergerak perlahan. Hari-hari berikutnya adalah satu perjalanan yang meletihkan. Pagi dia menguruskan ubat-ubatan, petang mengajar secara dalam talian, malam tertidur di kerusi hospital. Tekanan kewangan mula terasa. Ada kalanya, dia terpaksa meminjam wang daripada kawan-kawan. Ada kalanya, dia tidak makan tengah hari untuk membeli susu terbaik untuk suaminya. Setiap kali suaminya cuba meminta maaf, dia akan menolak, "Abang hanya perlu sihat semula." Suatu malam, dia menerima mesej daripada Puan Salma, "Adira, saya dah dengar berita. Kalau perlukan apa-apa, jangan segan. Walau apapun masa lalu kita, sekarang awak adalah keluarga." Buat pertama kalinya, Adira menangis teresak-esak seperti kanak-kanak. Kerana dia tahu, cinta mereka akhirnya telah melembutkan hati yang paling keras sekalipun. 3 minggu kemudian, Encik Kasim dipindahkan ke wad pemulihan. Separuh badan kirinya masih lemah. Daripada seorang kapten yang disegani, dia kini menjadi pesakit yang terlantar di katil. Baginya, ini adalah satu kehilangan yang lebih besar daripada kemalangan. Ada malam-malam Adira tidak tidur, air matanya membasahi baju tetapi tiada esakan. Suatu pagi, dia membawa sebuah beg ke bilik. "Ini uniform saya. Hari ini saya nak cuba mengajar satu kelas di pusat." Suaminya sedikit terkejut. "Awak tak perlu tergesa-gesa. Saya tahu. Tapi kalau saya tangguh, mungkin ia tak akan berlaku lagi. Saya tak nak jadi orang yang hanya tahu berkorban." Encik Kasim mengangguk perlahan. "Abang sokong awak, setiap saat, setiap minit." Sejak hari itu, Adira mula mengajar semula. Pagi dia menyediakan makanan, petang dia pulang untuk membuat fisioterapi bersama suaminya. Suatu hari, dia terjumpa buku nota lama milik Encik Kasim. Di halaman terakhir tertulis, "Kalau satu hari nanti abang tak dapat berjalan bersama awak,
sekurang-kurangnya teruskanlah perjalanan dengan api semangat yang pernah abang nyalakan di hati awak. Sentiasa pilih diri sendiri. Kerana wanita yang tahu menyayangi dirinya barulah cukup kuat untuk menyayangi orang lain. Dia menangis. Air mata penerimaan dan ketenangan. Bulan berikutnya, Encik Kasim beransur pulih. Dia duduk memerhatikan Adira mengajar secara dalam talian, kadang-kadang memberi komen. Suatu hari, dia berkata, "Abang tahu usia tak mengizinkan kita berjanji apa-apa, tapi kalau satu hari nanti awak nak anak." Adira tersenyum, memotong kata-katanya, "Abang bukan bapa kepada anak saya. Abang adalah orang yang mengajar saya cara menjadi seorang ibu." Mereka faham, cinta mereka tidak perlukan seorang anak untuk membuktikannya. Mereka adalah sebuah keluarga, hanya kerana mereka memilih untuk kekal bersama. Pusat latihan itu semakin berkembang. Ramai bekas pelajar kembali, hanya untuk berterima kasih atas kata-kata Adira. Encik Kasim pula, walaupun tidak lagi terbang, tidak lagi mengajar, tetapi setiap kali duduk di sudut bilik memerhatikan Adira mengajar, dia tersenyum. Senyuman seseorang yang tahu dia telah memilih orang yang tepat untuk dicintai. Musim bunga tahun berikutnya, ketika bunga raya pertama mula mekar di seluruh Kuala Lumpur, Adira menerima satu berita yang tidak dijangka. Dia berjaya mendapat beasiswa latihan intensif selama 6 bulan di Singapura. Ini adalah satu peluang yang jarang berlaku. 6 bulan bukanlah tempoh yang lama, tetapi bagi seorang lelaki yang sedang pulih dari strok seperti Encik Kasim, ia adalah satu perjalanan yang panjang. Malam itu, Adira tidak berkata apa-apa, tetapi suaminya sudah dapat mengagak. "Ada apa-apa ke?" tanyanya. Adira memberitahunya tentang beasiswa itu. "Jadi apa rancangan awak?" tanyanya. Saya rasa mungkin saya tak pergi. Saya tak sampai hati tinggalkan abang seorang." Encik Kasim mengeluh. "Adira, awak ingat tak apa yang abang pernah cakap? Kalau terpaksa memilih, pilihlah diri awak sendiri. Saya takut. Sekali saya pergi, saya tak sempat balik." "Tak akan. Abang tak perlukan awak 24 jam di sisi abang. Abang perlukan awak hidup mengikut apa yang awak ajarkan. Wanita mesti kuat. Abang tak boleh hidup dengan perasaan yang awak lepaskan peluang disebabkan abang." Adira menangis. "Abang berani lepaskan saya pergi. Abang berani. Asalkan awak janji akan kembali." "Saya janji." Sebelum hari penerbangan, Encik Kasim menghantarnya sendiri. 6 bulan sahaja. Abang akan tunggu." Apabila pesawat berlepas, Adira menggenggam erat buku nota kecil yang berisi surat pertama yang ditulis suaminya untuknya. Dia tahu, hanya apabila dia berani hidup untuk dirinya sendiri, barulah dia cukup kuat untuk menjaga orang yang dicintainya. Sementara itu, Encik Kasim, di dalam bilik kecilnya, bertongkat memandang ke langit, tersenyum. "Terbanglah, Adira. Dan bila awak mendarat, abang akan tetap di sini, menjadi tempat paling tenang dalam hidup awak." Hari-hari pertama di Singapura sungguh memenatkan. Adira sibuk dengan jadual pengajian yang padat. Setiap malam dia akan membuat panggilan video kepada suaminya. Setiap kali melihat wajah Encik Kasim, hatinya menjadi tenang. Tetapi, jarak mula menyelinap masuk. Kelasnya mendapat seorang pensyarah baru dari England, bernama Thomas, berusia sekitar 35 tahun, kelakar dan bersemangat. Thomas memberi perhatian khusus kepada Adira, sering memujinya bijak. Keserasian mereka mula menjadi perhatian rakan sekelas. Suatu hari, Thomas mengajak Adira makan malam bersama kumpulan. Dia bersetuju dengan berat hati. Makan malam itu menyeronokkan, tetapi apabila Thomas mendapat tahu Adira sudah berkahwin dengan seorang lelaki yang lebih tua, dia tidak dapat menyembunyikan rasa terkejutnya. "Betul ke? Awak nampak terlalu muda untuk ada suami yang dah bersara." Adira tersenyum nipis. "Dia belum bersara di hati saya." Malam itu, dia pulang lewat. Dia menipu suaminya dengan mengatakan ada perjumpaan kumpulan. Dia merasa bersalah, bukan kerana Thomas, tetapi kerana membiarkan perhatian orang lain mengganggu hatinya.
Di Kuala Lumpur, Encik Kasim merasa semakin lemah. Suatu pagi, dia terjatuh di bilik air. Dia terpaksa memanggil jiran untuk membantunya tetapi berpesan supaya tidak memberitahu Adira. Dia hanya menghantar mesej ringkas, "Hari ni abang kemas rak buku lama, terjumpa surat yang awak tulis masa kita mula-mula bercinta. Lepas baca, abang rasa nak tulis surat lagi untuk awak." Adira menerima mesej itu dan menangis kerana rindu. Dia segera menelefon semula tetapi suaminya tidak menjawab. Firasatnya mula terasa. Dia tahu suaminya menyembunyikan sesuatu. Suatu petang hujan di Kuala Lumpur, Encik Kasim terjatuh lagi. Kali ini di halaman belakang rumah ketika cuba memetik beberapa biji buah asam boyd untuk dikeringkan dan dihantar kepada Adira. Jatuh itu menyebabkan kecederaan lama di bahu kirinya bertambah teruk. Jiran membawanya ke hospital pada waktu malam. Di Singapura, Adira sedang menyiapkan pembentangan akhir. Dia menerima panggilan daripada doktor bertugas di Hospital Kuala Lumpur. Suaranya cemas, Puan Isteri Pesakit Kasim bin Abdullah Khan. Dia sekarang di bawah jagaan rapi, tangan kiri lumpur sepenuhnya, ada risiko strok berulang. Adira tergamam. Dia menelefon jiran, dan mereka mengesahkan Encik Kasim sedang terbaring kaku dan masih tidak membenarkan sesiapa menelefonnya. Katanya Adira hampir tamat pengajian, jangan sia-siakan usaha kerana dirinya. Keesokan paginya, Adira sudah berada di lapangan terbang Changi, wajahnya lesu. Dia memohon untuk menangguhkan pengajiannya, hanya meninggalkan nota kepada pihak pengurusan. "Saya telah belajar semua yang perlu saya pelajari, bukan di dalam kelas. Tetapi apabila saya sedar orang yang saya cintai boleh hilang pada bila-bila masa jika saya tidak sempat mempertahankannya." Penerbangan malam itu mendarat di KLIA pada pukul 1 pagi. Hujan renyai-renyai membasahi Kuala Lumpur. Dia menaiki teksi terus ke hospital. Melihat suaminya melalui cermin kaca, Adira menangis teresa-esa, berbisik, "Abang, saya dah balik. Abang jangan pergi dulu." 3 hari kemudian, Encik Kasim sedar. "Awak berhenti belajar ke?" tanyanya lemah. "Tak, saya tak berhenti, cuma berehat sekejap untuk jaga abang." Dia tersenyum pucat, matanya bergenang. Pada saat itu, Adira tahu setiap detik bersama adalah anugerah. 2 minggu kemudian, Encik Kasim dibenarkan pulang. Adira mengupah jururawat separuh masa, manakala dia meneruskan kerja secara dalam talian. Suatu petang, suaminya berkata, "Abang nak guna duit simpanan untuk besarkan pusat latihan tu, letak nama Angin dan Awan. Angin itu awak yang pergi ke mana-mana, awan pula abang yang senyap-senyap terbang di belakang." Adira ketawa dalam tangisan. "Kalau satu hari nanti abang jadi hujan macam mana? Hujan pun akan tetap jatuh ke arah awak." Kisah mereka menjadi simbol kecil kepercayaan dan kesetiaan. Mereka adalah 2 insan yang berani memilih satu sama lain ketika tiada siapa memilih mereka. Kesihatan Encik Kasim semakin merosot. Tubuhnya mula memasuki fasa penuaian sepenuhnya. Mereka menjalani setiap hari seolah-olah ia adalah hari terakhir mereka dapat bertemu. Adira memindahkan kelasnya ke rumah, mengajar sambil menjaga suaminya. Suatu hari, Encik Kasim memberikan beberapa helai kertas lama. "Ini surat-surat yang abang tulis untuk awak. Kalau satu hari nanti abang pergi dulu, baca satu surat setiap minggu, seolah-olah abang masih menulis untuk awak." Adira teresa-esa, "Saya cuma perlukan abang di sini seminggu lagi." Encik Kasim tersenyum, "Abang akan ada di sini sampai awak tamat pengajian." 3 hari kemudian, Adira menerima surat pengesahan. Dia akan diberi penghargaan dan sijil tamat program latihan antarabangsa. Majlis itu akan diadakan di Kuala Lumpur. Dia hanya memohon untuk membawa seorang sahaja, suaminya, Encik Kasim. Pada hari majlis, Adira memakai baju kurung putih, menolak kerusi roda Encik Kasim. Seluruh dewan senyap sebagai tanda hormat. Apabila nama pelajar cemerlang Adira diumumkan, semua orang berdiri dan bertepuk tangan. Adira naik ke pentas, tetapi apabila dia menoleh ke bawah dan melihat Encik Kasim melambaikan tangannya yang menggeletar, dia menangis. Bukan kerana pencapaiannya,
tetapi kerana orang yang dicintainya masih ada di situ. Malam itu, Encik Kasim berbisik perlahan, "Abang dah tenang," kemudian menambah, "Esok cuaca cerah tak? Abang nak duduk di beranda dengar awak mengajar sekali lagi." Keesokan paginya, dia tidak bangun lagi. Dia pergi dalam tidur, dengan wajah yang tenang. Adira tidak meraung, dia hanya mencium pipinya buat kali terakhir dan berbisik, "Terima kasih, Bang, sebab temankan saya sampai saat akhir." Dalam gambar di atas meja peringatan adalah gambar Encik Kasim tersenyum semasa majlis graduasi Adira. Di sebelahnya adalah surat pertama yang ditulisnya, "Kalau awak sedang baca surat ni, mungkin abang dah pergi dulu. Tapi jangan menangis, abang cuma tukar jadi angin, senyap-senyap terbang di sisi awak sepanjang sisa hidup awak." Sebulan selepas pengebumian, musim bunga meluh mekar di Kuala Lumpur. Adira kembali ke pusat latihannya, wajahnya lebih kurus, matanya lebih dalam. Dia berdiri di hadapan kelas, memandang mata-mata muda di hadapannya. "Kamu semua tahu kenapa kita perlu belajar kemahiran insaniah?" tanyanya. "Sebab dalam hidup, akan ada masa di mana hanya dengan kata-kata baik kamu boleh selamatkan seseorang dari putus asa. Saya pernah cintakan seorang lelaki yang 30 tahun lebih tua. Dia ajar saya yang kelembutan adalah senjata paling kuat, dan kebaikan, sekecil mana pun, mampu mengubah hidup seseorang." Seluruh kelas berdiri dan bertepuk tangan untuknya. Setahun kemudian, Pusat Angin dan Awan diperluaskan menjadi model latihan komuniti. Adira masih mengajar, tidak berkahwin lagi, tetapi setiap hari dia memakai selendang sutera kelabu yang pernah dihadiahkan oleh Encik Kasim. Di pejabatnya, gambar suaminya diletakkan di tepi tingkap, menghadap langit yang luas. Suatu senja, Adira melangkah ke balkoni, memandang bintang-bintang dan membuka buku nota lama suaminya. "Bila awak baca sampai muka surat terakhir, maknanya abang dah jauh. Tapi jangan sedih, sebab selagi awak masih mencintai, abang akan terus wujud." Adira meletakkan tangan di dadanya. "Abang tahu tak? Saya dah tak bermimpi untuk terbang ke langit macam dulu. Tapi saya bermimpi untuk jadi orang yang pegang tangga untuk anak-anak muda naik ke atas. Dan setiap kali saya nampak seseorang berlepas, saya rasa macam nampak abang di mana-mana, mengangguk dan berkata, 'Awak buat dengan baik, Adira.'" Angin bertiup lembut menyentuh rambutnya. Dan di suatu tempat di antara awan, pasti ada seorang lelaki yang masih memerhatikannya sejak hari pertama. Kisah mereka bukan hanya tentang cinta merentasi usia, ia adalah perjalanan tentang pilihan, pengorbanan, dan kepercayaan pada nilai cinta sejati. Mereka hanya perlukan satu sama lain, saling memahami, dan berjalan bersama hingga ke penghujungnya. Kisah ini mengajar kita bahawa cinta adalah keberanian untuk memilih dan mempertahankan. Kebahagiaan bukan datang dari kesempurnaan, tetapi dari kebaikan. Kadang-kadang, orang yang menemani kita untuk seketika, meninggalkan kesan sepanjang hayat. Dan cinta yang cukup mendalam tidak memerlukan usia, tidak memerlukan penjelasan, cukuplah dengan dua hati yang tulus.